Hai, ini cara untuk buat pembelian emas secara EPP. So firstly, log in account Public Gold seperti biasa dan di bahagian home, tekan physical outright purchase. Untuk contoh ni, saya nak beli emas 1 dinar secara EPP. Tekan 1 dinar, pastikan kuantiti dah betul, tekan add to cart. Tekan OK dan tekan trolley kat bahagian atas ni. So lepas tu tekan je check out. Di payment option ni, tuan-puan ada pilihan sama ada nak buat full payment ataupun easy payment purchase. Jadi untuk contoh ni, saya pilih easy payment purchase. Jadi tuan-puan boleh pilih, ada dua pilihan sama ada 6 bulan ataupun 10 bulan. Jadi untuk contoh ni, saya pilih 10 bulan. So collection method ni, kalau pembelian bawah 5 dinar, dia akan post ke rumah tuan-puan secara berinsurans. Tapi kalau tuan-puan nak dijimat, tuan-puan boleh buat combine JIT, iaitu JIT ni gold in transit, postage berinsurans. Kat sini tuan-puan akan nampak purchase order summary, berapa harga, berapa dia punya EPP Gold Premium, berapa dia punya Gold Premium, itu macam upah dia lah. Dan sekarang ni mulai tahun 2025 ni, Public Gold dah kenakan admin fee. Sebab apa? Public Gold dah wajibkan pembayaran EPP secara auto debit kerana ramai sangat lupa bayar EPP. Sebab tu admin fee ni dikenakan untuk mewajibkan tuan-puan buat auto debit. Jadi kalau tuan-puan tak nak bayar admin fee sebanyak RM15 tambahan ni, tuan-puan just perlu buat auto debit selepas pembayaran pertama. Jadi bila tuan-puan buat EPP ni, tuan-puan boleh nampak untuk contoh hari ni, date 17 Ogos ni, pembayaran pertama untuk bulan ni adalah RM240. Dia tak sama dengan bulan-bulan lain sebab bulan pertama tu dia termasuk kos gold premium semua. Jadi untuk bulan depan dan seterusnya, tuan-puan hanya perlu bayar RM208 sahaja. Dan kalau tuan-puan buat auto debit selepas pembayaran pertama ni, Public Gold akan refund setiap bulan pada RM15 tu. Buat EPP ni penghantaran belum bayar, kos penghantaran belum bayar. Jadi kos penghantaran biasanya RM15 ke atas, bergantung kepada berat emas yang kita buat EPP tu. Jadi kalau tuan-puan setuju dengan harga ni, tuan-puan perlu buat bayaran RM240 hari ni dan tekan I agree dan tekan place order. Kemudian dia akan bawa ke bahagian online banking untuk tuan-puan buat pembayaran.